Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وذكرنا ما نسينا واجعل علمنا وعملنا وسائر أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا خالصة لوجهك الكريم لا رياء ولا سمعة يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وحققنا بنور الفهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sambung perbincangan minggu lepas. Berkata pengarang kitab Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Sambungan daripada kitab, mudah-mudahan kita dapat tumpang ilmunya, berkah barakahnya, segala rahsia asrarnya, anwarnya, mudah-mudahan dapat ketumpang insya-Allah taala. Dan bermula mereka itu iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul. Bermula mereka itu rasul-rasul yang hendaklah kita ketahui secara tafsil. Secara tafsil, Adam dan Idris dan Nuh dan Hud dan Saleh dan Ibrahim dan Lut dan Ishaq dan Ismail dan Yaqub dan Yusuf dan Ayub dan Shu'aib dan Harun dan Musa dan Ilyasa dan Zulkif dan Dawud dan Sulaiman dan Ilyas dan Yunus dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Sayyidina Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Jadi kita masuk kepada perbincangan rasul-rasul yang hendaklah kita tahu secara tafsil. Jadi sempurna sesuai dengan kita bincang para rasul, marilah sedikit sebanyak kita mengenal, kita mempelajari tentang rasul-rasul sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta para sejarah yang diyakini betulnya. Yang pertama tadi Adam. Adam dinamakan ayah bagi seluruh manusia, Abul Bashar alaihi salam. Adam merupakan rasul yang terawal. Dalil daripada Quran menunjukkan Nabi Adam alaihi salam diangkat, dilantik menjadi rasul ada pada dua ayat. Ayat yang pertama Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Dalam ayat itu Allah menjanjikan untuk nak beri petunjuk kepada Nabi Adam. Di situ menunjukkan bahawa dia akan dilantik menjadi rasul. Dalam ayat yang lain surah Taha Allah berfirman, summa ijtabahu rabbuh fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah telah memilihnya Nabi Adam setelah diterima taubatnya, lalu diterima taubatnya dan Allah memberi petunjuk kepadanya. Jadi pilih di situ, beri petunjuk, merupakan suatu daripada para ahli tafsir mengatakan itu adalah diisyaratkan kepada menjadi rasul-rasul. Begitu juga masuk dalam ayat yang umum. Allah berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah
Allah telah utuskan, tidak ada sesuatu umat pun yang melainkan datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Walaqad ba'asna, kami telah utuskan fi kulli ummatin rasulah, dalam setiap umat itu sebagai rasul. Jadi anak-anak Nabi Adam ramai, anak-anak cucu dia ramai. Jadi mereka juga perlu kepada petunjuk ilahi, agama yang betul. Perlu kepada orang yang menunjuk mereka ke jalan yang betul. Maka yang paling layak untuk menjadi rasul, menunjuk umat manusia di zaman itu adalah Nabi Adam. Jadi setelah sepakat para ulama menyatakan bahawa Nabi Adam ini adalah seorang nabi dan seorang rasul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhar wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaq anhu al-ard wala fakhar, rawahu Tirmizi. Jadi kisah Nabi Adam ini, cerita mengenai Nabi Adam dicatat Allah sebut di dalam Al-Quran di dalam 9 surah. Bolehlah. Itu secara ringkas mengenai Nabi Adam. Yang kedua, Rasul yang kedua. Kita kena tahu juga mereka ini adalah pilihan Allah. Manusia-manusia yang mulia di dunia dan di akhirat. Tahu kita, kasih kita kepada mereka menunjukkan kasih kita kepada Allah. Menunjukkan kita suka kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang kedua Idris alaihi salam. Idris alaihi salam ini kerasulannya disebut di dalam Al-Quran dalam surah Maryam. Wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Jadi Nabi Idris umur dia lebih kurang 82 tahun. Kemudian Allah angkat dia ke langit. Jadi keturunan Idris ini, Idris keturunan dia daripada Shis bin Yarid bin Mahalil bin Qainan. Shish alaihi salam adalah anak kepada Nabi Adam alaihi salam. Daripada keturunan Shish. Kemudian mereka diturunkan kepada golongan Sabaiyin. Nabi Idris ini diturunkan, Allah utuskan untuk membimbing golongan Sabaiyin supaya menyembah Allah yang Esa, supaya berada di atas jalan yang benar, menyembah Allah yang Esa, tidak menyembah berhala. Kemudian mereka kaum Nabi Idris ini, mereka sudah ada, diceritakan mereka sudah ada sembahyang 7 kali sehari. Mereka sembahyang 5 kali serupa dengan kita ni. Yang ke-6 waktu duha. Mereka sudah sembahyang waktu duha. Yang ke-7 pada waktu 6 malam. Mereka juga sembahyang mayat. Sembahyang mayat macam kita, tanpa rukuk, tanpa sujud. Mereka juga berpuasa. Mereka berpuasa. Mereka juga membesarkan Bait Mekah. Kemudian Rasul yang ketiga, kita baca ringkas. Rasul yang ketiga pilihan Allah yang Allah lantik menjadi Rasul, iaitu Nuh alaihi salam. Kerasulan Nabi Nuh ini Allah jelaskan dalam surah Nuh. Allah berfirman, "Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim."
Kami telah utuskan, Allah kata, kefahamannya kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi kaum Nabi Nuh ini sudah melakukan kerosakan. Mereka sudah lupa dah syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasul dan Nabi terdahulu. Mereka mulai menyembah berhala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu nama 5 berhala yang terkenal, yang masyhur. Lalu Allah utuskan nabinya Nabi Nuh, dan Nuh alaihi salam juga daripada keturunan Syis tadi, Syis alaihi salam bin Nabi Adam alaihi salam. Jadi kisah Nabi Nuh, maklumat tentang Nabi Nuh ini Allah sebut di dalam 6 surah di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Nuh ini dia hidup lebih kurang 950 tahun. 950 tahun berdakwah, menyeru, mengajak manusia kepada jalan yang benar dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dakwah cara hikmah, berbagai-bagai pendekatan dakwah yang diberikan. Tetapi mereka tetap menyembah berhala dan hanya mengikut bilangan yang kecil sahaja daripada umatnya mengikut ajaran Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka antazirhum yadhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Kaum aku ni bolah kalau dia lahir lagi anak akan menjadi kafir jugalah. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh membina kapal. Nabi Nuh berkemahiran tinggi dalam pertukangan. Bina kapal yang besar kerana Allah akan menurunkan taufan dan banjir besar. Jadi dalam tempoh Nabi Nuh buat kapal itu, kaumnya telah mengejek, telah menghina, gapo dia tak kata, termasuk isterinya sendiri. Akhirnya sampai masa dia, maka Allah telah keluarkan air daripada bumi dan hujan yang lebat daripada langit. Allah perintahkan supaya Nabi Nuh membawa orang-orang, membawa kaumnya naik ke atas kapal. Kemudian berlakulah banjir besar. Jadi anak dia tak si naik, nak berlindung di bukit. Lalu semuanya yang selamat hanyalah yang ada atas kapal tadi. Berhentinya dengan perintah Allah. Allah kata dalam Al-Quran, wa qila ya ardi bla'i ma'aka wa ya sama aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Disebut dalam Al-Quran. Jadi dalam tempoh 950 tahun usia Nabi Nuh tadi, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Jadi tempoh dia 1000 tahun melainkan 50, artinya 950 tahun. Jadi selepas banjir besar ini tidak ada dah manusia lain melainkan zuriat Nabi Nuh yang ada atas kapal itu, seperti firman Allah, wa ja'alna zurriyatahu humul baqin. Jadi para ahli sejarah dia kata hanya ada 3 anak Nuh saja dalam tu. Zuriat Nabi Nuh yang ada dalam kapal itu, yang pertama Sam. Sam ini menjadi ayah keturunan bangsa Arab, bangsa Parsi dan bangsa Rom. Bangsa Rom orang putih tu. Itulah daripada keturunan Sam. Kemudian Ham. Ham ini menjadi bapa bagi keturunan Sudan, keturunan Hind, Sind, berbagai keturunan lagi.
Kemudian Yafis, 3 orang saja. Yafis melahirkan keturunan Turki, Cina, Ya'juj dan Ma'juj, wallahu alam. Itu mengikut kajian sejarah. Nabi Rasul yang keempat yang Allah utuskan iaitu Hud alaihi salam. Hud alaihi salam Allah utuskan kepada kaum Ad. Seperti yang Allah ceritakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 123 hingga 127. Kazzabat 'adun al-mursalin iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Jadi keturunan Hud ini daripada keturunan Hud ini daripada Sam tadi, daripada Sam hak 3 orang atas kapal tadi, daripada keturunan Sam bin Nuh alaihi salam melahirkan kabilah Ad. Melahirkan kabilah Ad. Dan tempat kabilah Ad ini dinyatakan mereka tinggal dalam Gua Ahqaf di selatan bumi Arab, utara kepada Hadraul Maut. Jadi Allah jelaskan mengenai kehidupan Hud dalam berdakwah. Allah telah angkat dia menjadi Rasul. Allah menyebut bahawa dia berperanan mengajak umatnya ke jalan yang benar. Allah telah sebut dalam 10 surah. Jadi kaum Nabi Hud ini mereka melampaui di muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Mereka kata in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kami tak percaya kepada hari akhirat. Akhir sekali apabila disuruh didakwah mengajak ke jalan yang benar, mereka tak nak ikut. Akhirnya Allah telah hancurkan. Umat-umat dahulu kalau tak ikut dihancurkan. Amma qalil la yusbihunna nadimin. Farsala alaihim rihal aqim rihan sarsaran atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Seperti yang disebut di dalam Al-Quran ada 10 surah. Boleh rujuk ke situ. Rasul yang kelima yang Allah utuskan untuk mengajak manusia ke jalan kepada tauhid, jalan tauhid. Kita ni Rasul yang terakhir ni mengikut urutan mereka. Sama, iaitu Nabi Rasul yang bernama Saleh alaihi salam. Allah utuskan Nabi Saleh alaihi salam kepada umat kaum Bani Samud. Seperti Allah jelaskan, Kazzabat Samud al-mursalin iz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Kata Nabi Saleh, wahai Samud, aku ini dilantik oleh Allah menjadi rasul yang akan membawa kamu ke jalan yang benar. Allah jelaskan fattaqullah wa ati'un. Bertakwalah kamu kepada Allah, taat kepada Allah saja. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atatrukuna fima hahuna abidin. Jadi panjang ayat dia. Diceritakan dengan begitu panjang dalam surah Asy-Syu'ara daripada ayat 141 sehingga ayat 159. Boleh rujuk di situ. Kisah Nabi Saleh dengan umatnya Samud. Jadi keturunan Nabi Saleh juga daripada anak Nabi Nuh tadi yang Sam. Yang Sam juga daripada Hud, Saleh asal daripada silah dia pergi kepada Sam bin Nuh tadi. Melahirkan kabilah Samud. Jadi golongan Samud ini mereka gagah perkasa. Mereka tinggal di dalam batu.
Duduk dalam gua-gua batu. Sebab itulah dijelaskan Allah sebut dalam Al-Quran mereka ni Ashabul Hijr. Ashabul Hijr. Sehingga diturunkan surah yang diberi nama Al-Hijr. Menceritakan kisah mereka. Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadhatuhum as-sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Jadi disebut dalam surah Al-Hijr ayat 80 hingga 84. Kisah Nabi Saleh dengan kaum dia. Nabi Saleh menyeru kaum dia kepada beriman kepada Allah, kepada taat. Kaum dia menyembah berhala, meninggalkan sembahan berhala dan menyembah Allah. Dan akhirnya kaum dia tak nak dengar, mereka takabur, tak nak ikut. Akhirnya mereka telah Allah telah hancurkan. Allah sebut dalam 11 surah di dalam Al-Quran menceritakan kisah Nabi Saleh dan kaumnya. Rasul yang keenam iaitu Rasul yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita salawat selepas salawat dalam tahiyat akhir itu, iaitu Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam. Kerasulan Nabi Ibrahim ini disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menjelaskan dalam surah An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Jadi keturunan Nabi Ibrahim juga adalah daripada Sam bin Nuh juga tadi. Sebab kita jangan lupa, apabila berlaku banjir besar, taufan yang besar pada zaman Nabi Nuh, tidak ada lagi manusia melainkan yang berada atas kapal itulah. Melahirkan yang 3 keturunan tadi. Ibrahim juga daripada keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim ini kehidupannya dia telah Allah utuskan dia kepada kaum Namrus bin Laush, raja bagi Iraq di zaman itu. Kita berlaku kisah yang kita biasa dengar, kisah bagaimanakah Nabi Ibrahim dia telah kata berhala-berhala, menyeru umatnya kepada menyembah Allah yang Esa. Akhirnya Raja Namrus, Raja Iraq tadi telah mencampaknya ke dalam api yang besar. Ada kata tak selamatlah, tetapi dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim keluar dengan selamat daripada api yang besar itu. Jadi Nabi Ibrahim setelah itu dia telah berpindah kali pertama bersama isterinya Sarah dan bersama anak saudara dia Lut. Nabi Lut bin Haran adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Berpindah pertama seperti dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut, fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Setelah itu mereka berpindah pula, diperintah oleh Allah berpindah pula kepada bumi Palestin. Berpindah ke bumi Palestin, mereka menetap di sebuah tempat Badan Nablus di Palestin. Kemudian Nabi Ibrahim berpindah daripada Palestin, dia berpindah ke Mesir. Semasa berpindah ke Mesir, Raja Mesir pada masa itu Hyksos
Raja Mesir telah menghadiahkan kepadanya, telah menghadiahkan kepada Sarah. Sarah isteri Fir'aun, seorang hamba yang bernama Hajar. Hajar, Raja Mesir memberi hadiah kerana sebagai ikatan dia dengan Ibrahim, memberi hadiah kepada isteri Nabi Ibrahim. Jadi pada masa itu Hajar, isteri Nabi Ibrahim ini tak dapat anak lagi. Dia seorang yang mandul lagi. Kemudian masa umur kemudian Hajar, Sarah apabila Raja Mesir memberi kepadanya, menghadiahkannya kepada dia seorang hamba bernama Hajar. Lalu Siti Sarah menghadiahkan, Sarah memberikan Siti Hajar kepada Ibrahim dengan harapan Ibrahim akan dapat anak. Sebab pada masa itu Sarah mandul, tak dapat anak. Lalu dia berikan Hajar kepada, dia hadiahkan Hajar kepada Ibrahim dengan harapan dapat anak. Maka dengan izin Allah, masa usianya 86 tahun. Masa usia Nabi Ibrahim 86 tahun, dia dapat anak bernama Ismail daripada Hajar tadi. Masa anaknya masih kecil lagi, Allah perintahkan supaya Nabi Ibrahim membawa anak dan isterinya Hajar tadi, serta anak kecil Ismail ke Mekah, dan diperintah tinggalkan di situ. Tinggalkan anak dan isteri di bumi yang gersang. Lalu Hajar tanya, wahai Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim kata, ya, ini perintah Allah. Dia kata, selama perintah Allah, maka dia redha. Tinggallah dia, Nabi Ibrahim balik semula ke tempat dia di Palestin. Tinggallah dua beranak ni. Nabi Ibrahim balik semula ke Palestin. Apabila balik ke Palestin, duduk sekali dengan Siti Sarah, lalu Allah menjadikan dalam usia Nabi Ibrahim 100 tahun, lahirlah pula Ishak dengan isterinya Sarah yang pada sebelum ini tidak melahirkan anak. Ini satu mukjizat, satu hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ismail dan Hajar ditinggalkan di Baitul Haram. Ditinggalkan di Mekah. Jadi cara ringkasnya, apabila bekalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim kepada Hajar dan Ismail kehabisan. Apabila kehabisan, lalu Hajar, air sudah habis, Nabi Ismail sangat dahaga, masa panas, Hajar dalam usaha nak mendapatkan air, dia telah pergi di antara Bukit Safa dan Marwah yang kita duduk sa'i lah ni tu. Pergi sana, lari ke situ, lari. Daripada Safa Marwah, macam kita duduk sa'ilan itu, akhirnya Allah utuskan malaikat. Malaikat pergi sayak dia, pergi ketuk tanah. Di situ, maka terpancarlah air. Lalu dia dengan anak dia kata Zam-Zam. Zam-Zam maksudnya air itu sangat banyak, dia terpaksa buat benteng. Zam-Zam untuk air tak pergi lain. Jadi dia pun seronok ada bekalan air, sedangkan bekalan air pada masa itu sangat susah. Akhirnya dia menetaplah di situ dengan mempunyai makanan dan sumber air. Menyebabkan kabilah-kabilah lain, misalnya kabilah Jurhum daripada Yaman, dia lalu waktu dia tengok ada air, ada bekalan air, lalu dia minta izin dengan Hajar dan Siti dengan Ismail, minta izin untuk nak duduk di situ. Lalulah diizinkan membina kemah di situ. Tinggallah di situ suku kaum Jurhum.
Akhirnya Nabi Ismail fasih. Daripada keturunan Ismail inilah lahirnya golongan Arab. Semasa di situ Nabi Ibrahim telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan Baitullahil Haram. Untuk nak bangunkan Baitullahil Haram. Seperti firman Allah Ta'ala, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan diceritakan oleh ahli sejarah apabila Sarah isterinya telah meninggal, Nabi Ibrahim dia kahwin pula dengan seorang perempuan yang bernama Qaturah dan melahirkan 6 orang anak. 6 orang anak ini menjadi keturunan kepada manusia-manusia selepas itu. Jadi akhir sekali mudah kisah dia, Nabi Ibrahim Allah matikan dia pada usia 175 Hijrah di Palestin. Di Palestin dan ditanam di Madinah Al-Khalil yang terkenal dengan Hebron. Kemudian dan Nabi Ibrahim ini Allah muliakan dia. Allah muliakan dia dengan Allah jadikan nabi-nabi dan rasul-rasul selepas itu adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah satu penghormatan Allah kepada Khalil dia, kepada kekasih dia Ibrahim Khalilullah. Rasul yang seterusnya Lut alaihi salam. Lut alaihi salam ini Allah utuskan kepada kaum Sadum. Kaum Sadum mereka tinggal di Laut Mati. Dekat sekarang panggil Jordan, Urdun. Mereka mempunyai ramai. Umat dia pada masa itu diceritakan oleh ahli sejarah 400,000 kaum dia bertebar dalam 5 negeri utama. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, kazzabat qaumu lutunil mursalin iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Aku ini wahai kaumku diutuskan oleh Allah untuk menjadi rasul, membawa petunjuk kepada kamu, memimpin kamu ke jalan yang benar. Oleh itu fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Lut ini seperti yang kita baca dalam sejarah Nabi Ibrahim tadi, dia adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dialah yang sama-sama yang mula-mula beriman dengan Nabi Ibrahim dan sama-sama berhijrah ke Iraq tadi. Jadi Lut ini Allah utuskan kepada kaum dia. Kita biasa dengar kaum Nabi Lut ini adalah kaum yang melakukan bahasa Arab dipanggil syuzuzu jinsi, iaitu mereka mendatangkan lelaki tidak perempuan. Mereka nikah dengan orang jantan juga. Tak nikah sama-sama perempuan. Dan mereka megah. Mereka nyuhu. Dosa mungkar yang mereka buat itu mereka nyuhu. Mereka rasa mereka lah yang lebih hebat. Lalu Nabi Lut menasihatkan mereka. Allah suruh nasihat, tinggalkan perkara-perkara yang sesat, tinggalkan perkara-perkara yang tidak betul. Tetapi kaumnya tidak dengar nasihat Nabi Lut, termasuk isterinya sendiri. Lalu Allah utuskan malaikat untuk membinasakan kaum Lut ini. Dan Allah perintahkan, wahai Lut, keluarlah kamu sebelum pagi besok. Qabla tulu'is syams, sebelum pagi kamu keluar. Sebab besok aku akan hancurkan
bumi, lalu selamatlah Lot, tinggallah orang di situ, semua dihancurkan oleh Allah. Rasul yang ke-8 itu Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Allah cerita dalam Al-Quran dalam surah Maryam, wazkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Jadi cara ringkasnya, kita tamatkan malam ini dengan Nabi Ismail. InsyaAllah kita akan ambil satu siri lagi untuk kita nak ringkaskan tentang Rasul-Rasul. Sementara kita masuk dah, kita tahulah, belajarlah sedikit sebanyak. Nak menyatakan cinta kita, rindu kita, kita nak belajar dengan manusia-manusia terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu 25 orang rasul yang diperintah supaya kita tahu dengan secara jelas. Allah perintah, Allah kata tadi, wazkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail itu diangkat, dilantik menjadi rasul dan nabi. Kita tahu tak ada dalam sejarah Nabi Ibrahim, umur Nabi Ibrahim 86 tahun, barulah lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ismail alaihi salam ini daripada ibunya adalah Hajar. Hajar asalnya hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah, isteri bagi Ibrahim. Kerana Sarah pada masa itu dia mandul, tak dapat anak, dia telah berikan, dia telah berikan Hajar kepada Ibrahim, supaya dengan harapan dapatlah Ibrahim ada zuriat. Jadi ceritanya macam tadilah, Nabi Ismail telah berkahwin, asalnya berkahwin dengan suku kaum Jurhum yang minta izin untuk menetap di situ. Kerana kawasan itu sudah ada bekalan air, sudah ada boleh melakukan kehidupan. Anak Nabi Ismail ada 12 orang, 12 anak lelaki. Nabi Ismail Allah kurniakan kepadanya 12 anak lelaki. Semua anak-anak dia menjadi ketua bagi kabilah-kabilah Arab. Bagi kabilah-kabilah Arab, kabilah Arab, kita panggil Arab ni, bermula daripada anak Nabi Ismail. Dan cerita yang masyhur, bagaimanakah Nabi Ismail sangat taat apabila Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya, dia serah diri kepada Allah. Kemudian Allah ganti dengan kibas daripada syurga. Wa fadai bizibhin azim. Dan Nabi Ismail telah menolong, membantu ayahnya membangunkan Kaabah yang ada, sampailah Kaabah yang kita lihat pada hari ini asalnya dibangunkan binaan yang sempurna oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Nabi Ismail Allah matikan dia dalam usia 137 tahun. Mati di Mekah, ditanam bersama ibunya Hajar di Hijr Ismail. Dalam Hijr Ismail itu ada kubur Hajar dan Ismail. Jadi begitulah secara ringkas kita dapat ulang kaji pada malam ini 8 orang rasul-rasul yang semuanya merupakan pilihan-pilihan Allah. Semoga kita dapat bersama mereka. Semoga kita dapat menjalani kehidupan seperti mereka dengan membawa iman daripada awal sampai ke mati. Semoga Allah jumpakan kita dengan manusia-manusia pilihan ini di akhirat nanti dengan izin dan rahmat kasih sayang Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.